Semua kad Touch 'n Go standard akan expired lepas 10 tahun termasuk MyCard. Kad TNG Enhance yang ada fungsi NFC pula valid untuk guna selama 7 tahun je. So, anda kena alert dengan tarikh expired setiap kad TNG yang anda guna. Kalau nak delete kad IC atau kad Touch 'n Go yang dah expired dalam portal website Touch 'n Go, macam mana? Boleh ke? Mestilah boleh. Tapi tak payah buat dekat portal pun. Boleh buat dekat app TNG e-wallet je. Okey, untuk delete kad yang dah expired tadi, anda buka app TNG e-wallet, lepas tu tekan menu cards. Pilih kad expired yang anda nak delete, tekan butang 3 titik dekat corner ni. Tekan remove card. Proses untuk remove card expired daripada TNG e-wallet akan ambil masa sehingga 24 jam. So, sebelum nak delete kad tu, pastikan anda dah refund dulu baki dalam kad. Senang je nak buat. Boleh tengok tutorial dekat video part 50 dalam playlist perbankan dan e-wallet kami. Tekan butang remove untuk teruskan. Dah settle delete card expired daripada app. Boleh tambah kad TNG yang lain dengan tekan butang add card. Maksimum 15 kad untuk setiap pengguna. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow X1.my dulu.